Hello guys, SM Mutiara Deco menganjurkan kejohanan badminton pada tarikh 31 Januari. Lokasi di TCH Badminton Magalalang. Diorang penyertaan hanya serendah 120, 25 peserta terawal akan dapat percuma jersey. Kita ada 4 tempat kemenangan iaitu Johan, Night Johan, tempat ketiga dan 4. Penyertaan ini terbuka kepada golongan bakat baru iaitu level B dan C iaitu beginner dan champion. Hanya pemain yang lulus tapisan sahaja dibenarkan untuk menyertai. Pendaftaran haruslah disertakan gambar IC atau lesen dan gambar terkini peserta. Pertandingan ini dianjurkan secara kalah singkir. Kiraan 32 mata dan 2 bulu tangkis disediakan untuk setiap perlawanan. Jika terdapat penipuan tahap permainan, pihak penganjur berhak membatalkan tanpa pemulangan yuran. 15 minit masa akan diberikan kepada pemain jika namanya dipanggil. Sekiranya pemain itu tidak ke gelanggang dalam masa tersebut, pemain tersebut akan dikira sebagai kalah. Anik! Kalah! Yuran penyertaan tidak akan dikembalikan selepas mendaftar. Pertukaran pemain tidak dibenarkan selepas jadual perlawanan dikeluarkan. Tak boleh tukar dah. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kesederaan. Tapi jangan risau, kami sediakan APM. Tarikh tutup penyertaan pada hari Rabu, 28 hari bulan 1, 2026. Keputusan pihak penganjur dan pengadil adalah muktamad.